Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama tentang pameran yang akan diadakan, iaitu senadi senafas. Sebenarnya pameran senadi senafas ni diilhamkan, diinspirasikan oleh Hasnul Jamal Saidun. Sebab di antaranya sebab saya pernah menghasilkan pada tahun 2004 itu satu arca yang bertajuk Nafas di Balai Seni Lukis ketika 2004 tu. Jadi dari segi apa yang telah dialami oleh Hasnul sendiri mengenai pengalaman beliau, itu satu keadaan yang mana Hasnul ni dia pernah dapat penyakit itu kronik lah, itu kena kanser buah pinggang, tapi dalam masa 2 tahun dia dapat pulih daripada kanser buah pinggang tu. So mungkin dari segi situlah dia inspirasikan, dia pun pernah menghasilkan satu pameran mungkin berkenaan dengan nadi. So dia ajak dari segi apa yang dia pernah menghasilkan arca nadi bertajuk nadi, dan saya pula pernah menghasilkan nafas. So dia mengajak saya untuk kolaborasi lah dengan dia, cantumkan antara dua tajuk tadi, iaitu nadi dan nafas, tapi dia telah diberi nama kepada senadi dan senafas. Dan senafas tu juga ada satu pengalaman saya pada 2004 di mana saya ni mengalami sebenarnya ujian lah dalam penghasilan karya setelah Semangat Besi pada tahun 2001, yang mana dalam masa saya menghasilkan karya pada 2001 dalam pameran Semangat Besi itu, saya juga diuji dengan ujian yang amat berat lah. Itu dari segi adalah kesilapan menyebabkan penjualan karya ataupun karya itu tak dapat dijual dengan atas satu pihak yang telah macam tak bertanggungjawab juga dari segi pembelian telah menyebabkan saya tidak dapat menjual satu karya pun ke satu badan yang menyebabkan saya berkeadaan diuji dengan satu keadaan yang mana saya rasa ketika itu banyaklah juga perkara-perkara mensoalkan diri sama saya rasa ketika itu sama ada saya ni betul ke boleh berkarya ataupun menghasilkan karya seni arca ni sebagai pendapatan ataupun tidak. Dan mungkin adakah saya perlu membuat satu keputusan untuk dalam bidang kehidupan ni perlu mencari satu benda yang lain yang lebih stabil dalam mencari nafkah ataupun keperluan dalam kehidupan. Tapi akhirnya setelah munajat dan ketika itu saya tak dapat buat kerja setahun jugalah, sebab atas penjualan karya yang tak dapat menjual karya, dan juga atas desakan keperluan hidup lah, keperluan hidup dengan kewangan begitu, sehinggalah setahun saya bermunajat minta petunjuk, dan itulah daripada situ terbitlah satu siri Nafas. Dan Nafas ni juga kepada saya ada satu keadaan satu pengalaman saya yang saya rasa pun juga mati yang hidup semula lah, dalam keadaan tak boleh berkarya setahun. Lepas tu saya rasa macam seolah-olah tak boleh penghasilan karya yang siri Semangat Besi itu telah menyebabkan saya rasa memang jatuhlah semangat saya dari segi penjualan karya, yang saya tak dapat menampung kehidupan dengan menjual hasil karya tu, menyebabkan saya tak ada pendapatan dan juga tak ada macam rasa macam tak ada kekuatan dalam meneruskan perjuangan seni yang begitulah. Tapi akhirnya Allah bagi juga jalan keluar, dan juga dan bila saya menghasilkan Nafas tadi merupakan satu keadaan yang hidup semula ni, dan juga dalam penghasilan tu dapatlah saya inspirasikan karya juga yang satu keadaan yang berbeza, yang juga dapat mendapat jualan yang baik, ataupun dia sebenarnya bukan lepas jual, tetapi atas keperluan menampung keperluan hidup tu dia lepaskan balik, Allah lepaskan balik saya atas keperluan untuk membayar hidup dalam perjuangan ialah kehidupan kita di atas dunia ni lah, sebagai menghasilkan karya dan sumber pendapatan. So yang itulah. Jadi daripada situ senadi, senafas. Senadi daripada Hasnul pengalaman, dan saya senafas daripada pameran Nafas 2004 tu. Maka inilah mungkin kolaborasi yang Hasnul ajak saya menghasilkan antara kolaborasi lah antara dua keadaan
perjuangan yang mana Hasnul mengalami satu keadaan dan saya juga mengalami satu keadaan. So jadilah antara kolaborasi ini satu, insya-Allah akan jadilah satu pameran yang berkaitan dengan perjuangan hidup dan macam ibarat mati hidup semula tu lah. So yang itu antara perkara yang paling penting lah dalam perjuangan ataupun menceritakan tentang apa dia kehidupan dan di sebalik kehidupan kematian. Ya.